Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menonton podcast My Falah Channel dalam segmen Sembang Santai bersama-sama dengan saya, Syazwina, hos anda pada hari ini. Pada hari ini, kami sangat berbesar hati membawa tetamu yang cukup istimewa dan berwibawa. Beliau merupakan tokoh wanita yang amat berpengaruh dalam memperkasakan wanita, keluarga dan masyarakat dan juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan potensi remaja pada masa ini. Jadi selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Dr. Maziah binti Cik Yusof. Selaku Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Datuk sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Datuk, seperti yang kita tahu, dalam era moden ini, kita semakin berdepan dengan pelbagai cabaran, terutamanya daripada pengaruh media sosial sehinggalah berkaitan dengan isu jati diri dan nilai moral. Justru, perbincangan kita hari ini amatlah bermakna untuk kita memahami peranan kementerian dalam membantu meningkatkan potensi remaja pada masa kini. Okey, baiklah Datuk. Kita tahu bahawa remaja ni merupakan generasi yang penting untuk aset negara. Jadi, banyak pihak berperanan dalam membentuk mereka untuk menjadi insan yang seimbang dalam emosi, sasiah dan juga kepimpinan lah. Jadi, bagi membuka bicara kita hari ini, yang berbahagia Datuk, boleh Datuk kongsikan apakah peranan utama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam membentuk dan membantu untuk membangunkan potensi remaja di Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih ke atas diberi peluang untuk bersama-sama dengan adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah pada pagi ini. Berbicara tentang jati diri ini, tentang pembangunan sasiah bukan di kalangan anak-anak saja, di kalangan remaja, di kalangan dewasa pun yang memang memerlukan pendidikan. Tapi pendidikan ini mesti bermula daripada awal, daripada peringkat daripada sekolah lagi. Jadi soalan tadi yang berkaitan dengan pendidikan diri ini memanglah amat kritikal dalam masa sekarang ni. Apa tak lagi dalam keadaan sekarang apabila negara makin maju, makin banyak cabaran yang kita dapati. Kita hari ini internet tak jadi masalah pada siapa-siapa. Buka saja internet 24 jam boleh akses kepada apa-apa pun, boleh pergi jauh. Nak sampai ke Iceland ke, nak sampai pada Switzerland ke. Kalau dulu masa zaman belum ada internet tahun 1980-an, anak yang nakal, anak yang tak nakal kita tengok duduk dalam rumah, tak keluar. Berbanding yang nakal ni selalu berjalan-jalan. Hari ini kes-kes yang banyak dirujukkan kami di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, anak yang memang dilihat sebagai introvert. Anak yang dilihat sebagai tak nakal berjalan ke mana-mana pun. Tapi itu tidak menghalang dia daripada menerima perkara-perkara yang negatif melalui penggunaan sosial media. Jadi kalau nak kata nakal tak boleh tengok pada keluar rumah atau tak keluar rumah dah. Duduk dalam bilik saja, tak bergaul dengan sesiapa tapi mampu melaksanakan sesuatu ataupun ada melakukan sesuatu jenayah yang tak tergambar dalam fikiran. Itulah macam di bawah Kementerian Pembangunan Wanita ni kita memang banyak data-data yang isu-isu anak-anak yang melanggar peraturan perundangan negara ataupun yang telah terjebak dengan perkara-perkara negatif akan dirujuk pada kita untuk tindakan susulan melalui perintah mahkamah, dan kita ada lebih daripada 60 institusi, 30 daripadanya adalah khas untuk kanak-kanak yang sebegini. Dan data yang menunjukkan makin hari makin meningkat. Jadi itu antara cabaran yang utama bagi pihak kami di KPWKM yang menggambarkan cabaran juga untuk negara kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih Datuk. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk. Seperti yang kita lihatlah dalam masa kini berlaku pelbagai konflik kan di Malaysia. Jadi baiklah Datuk, kementerian pastinya telah melaksanakan pelbagai aktiviti ataupun inisiatif untuk membentuk sasiah murid, sasiah pelajar. Jadi, daripada pelbagai program yang telah dilaksanakan oleh Datuk, contohnya program Kasih Kanak-Kanak, apakah impak positif
dan harapan Datuk kepada generasi muda? Daripada banyak program yang telah kita laksanakan, yang paling kritikal nampak pada hari ini dan nampak ada kesan yang agak positif adalah bila kita laksanakan advokasi perlindungan kanak-kanak, di mana kita pergi sekolah-sekolah, kita bawa sekali polis, kita tunjuk sekali produk tu, apa dinamakan dadah tu. Dadah dalam bentuk yang kecil-kecil, nampak macam gula-gula tu kan. Sebab selama ni kita dengar cerita tapi kita tak nampak. Kadang-kadang kita mungkin tak tahu pun, ambil tanpa kesedaran. Sebab banyak yang kita tengok kes kanak-kanak ni, dia terikut-ikut kawan dia je, bukan dia nak buat benda tu. Jadi bila kita bawa, biar nampak dengan mata sendiri apa benda tu, dan bawa orang yang bercakap tu. Jadi advokasi perlindungan kita sekarang bukan pergi sekolah saja, kita pergi juga kat kawasan komuniti. Itu satu lagi program yang nampak memberi impak adalah yang melibatkan kanak-kanak ni, bila kita buat Keftin. Keftin ni adalah satu kelab yang terdiri pada kanak-kanak sekolah yang berusia daripada ni sampai pada awal remaja 21 tahun, untuk berbincang tentang sexual reproductive health, tentang bercerita tentang kaunseling, perasaan, aktiviti sama mereka. Kita bagi pembimbing, kita ada kaunselor yang berdaftar, tapi semua aktiviti itu dijalankan oleh kanak-kanak tersebut. Dia orang jadi pemimpin di kalangan mereka lah. Bukan kita just cuma bagi guidance saja. So selain dapat memberi peluang untuk jadi sumber kepimpinan, dia juga dapat belajar benda-benda macam ni lah. Sebab sekarang ni kan cabaran dia yang tak menentu. Itulah antara program yang nampak impak yang tinggi bagi isu-isu yang dikatakan makin meningkat sekarang ni. Betul. Jadi saya setuju dengan pendapat Datuk tadi. Betul lah, program ini merupakan pendedahan kementerian kepada remaja tentang isu-isu yang negatif supaya mereka ni tidak melakukan perbuatan tersebut. Okey. Datuk, seterusnya, seperti yang Datuk tahu, pelajar SMK Falahiyah ni juga merupakan sekelompok remaja yang sedang meniti arus untuk menuntut ilmu, mencari identiti diri sendiri. Jadi sudah tentulah nasihat daripada seorang tokoh yang berwibawa seperti Datuk ni memberikan mereka lebih semangat untuk menuntut ilmu dan membina akhlak dan jati diri yang baik. Jadi apakah pesanan Datuk untuk semua warga SMK Falahiyah? Pesanan untuk semua warga Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah ni, sekarang ni usia berapa tahun masuk sekolah ni, daripada tingkatan 1, 13 hingga 17 tahun. Lepas 17 tahun, lepas SPM akan keluar kan. Masa tempoh dalam tempoh inilah masa untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Tak ada satu ilmu pun yang tak berguna. Apa-apa ilmu lah yang boleh menjadikan kita jadi asah kepada kita nak buat apa-apa keputusan pun kita ada ilmu tersebut. Tanpa ilmu itulah kita akan terjerumus dalam perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi adik-adik belajarlah. Belajarlah nak belajar sains, belajarlah sains. Nak belajar sastra, belajarlah sastra. Jangan tolak nak belajar apa-apa. Masa time saya sekolah dulu, masa tu tak ada aliran sains kat sini. So siapa-siapa lepas SRP dapat yang sains pun, kalau dia sayang sekolah, dia tak keluar lah. Tapi apa-apa pun dia punya bidang pengajian tu, belajar yang sebaik-baiknya sungguhnya. Ikutlah yang mana kita nak, kita yang minat ataupun kita nak yang dihidangkan oleh pilihan oleh cikgu-cikgu ataupun ibu bapa. Sebab pada masa umur beginilah yang kita nak belajar ni. Jadi belajar yang sebaik yang mungkin, cuba membuat yang sebaik mungkin untuk mendapat pencapaian yang baik dalam akademik, sebab yang itulah memberi kita lebih lagi banyak peluang pada masa hadapan. Bila belajar ingat macam ni, bukan ingat SPM esok ni. Memanglah nak belajar untuk dapat SPM yang bagus esok ni. Tapi ingat, kalau you gagal pada hari ni, kegagalan dia tu bukan untuk SPM esok je. Tapi dia sampai you sampai bila-bila? Sampai bila kita akan ini, umur 20 tahun, umur 30 tahun. Sebab lepas SPM itulah yang menjadi asas nak masuk universiti. Lepas tu ke tak nak masuk universiti, nak kerja pun you masih kena ada ilmu yang you buat pada masa tu. So jangan pada masa ni tak payah nak fokus pada benda-benda lain dalam social media tu. Fokus pada pengajian dulu, sebab masih ada banyak lagi waktu, ada harapan untuk fikir-fikir perkara-perkara lain. Tapi dalam kita mengejar benda tu, juga kita kena jaga diri kita masih atas prinsip-prinsip sebagai
seorang Muslim lah. So kita ada lagi peraturan apa yang baik, apa yang salah, terus berusaha untuk jaga kita punya sempadan tu. So kedua-duanya kena dicari. So itulah nasihat supaya adik-adik selamat menduduki peperiksaan SPM bagi yang nak duduk SPM. Yang tak ada SPM pun jangan tunggu nak SPM baru nak belajar. Belajar daripada sekarang sebab dia ilmu terlalu banyak, terlalu luas kan. Belajar sikit-sikit ia tak boleh serentak dalam satu masa tu. So selamat maju jaya. Okey. Jadi warga SMK Falayah dan juga penonton di luar sana bolehlah mengambil iktibar daripada pesanan Datuk sebentar tadi. Jadi terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia Datuk Maziah binti Cik Yusof. Sama-sama. Selaku Ketua Setiausaha Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kerana sudi berkongsi pengalaman, berkongsi pendapat bersama-sama kami. Okay. Semoga perbualan hari ini menjadi sumber inspirasi kepada semua warga SMK Falayah dan juga penonton di luar sana untuk terus berfikiran positif dan mewujudkan identiti yang baik untuk masyarakat yang akan datang. Okey, baiklah. Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami dalam podcast My Falah Channel, segmen Sembang Santai yang akan terus menampilkan tokoh-tokoh inspirasi dengan perbincangan yang santai tetapi penuh makna. Saya Syazwina mengucapkan terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang.